Jom ikut saya buat kerepek ubi sambal balado hijau. Let's go. Mula-mula kita pergi ambil ubi kayu dulu. Musim hujan dengan ubi kayu memang tidak boleh dipisahkan. Antaranya disebabkan bila musim hujan tanah jadi lembut, mudah kita nak cabut kita punya ubi kayu. Kita hogah dia, goyang-goyang dia punya batang tu sampai kita punya ubi kayu nampak dan timbul. Kita bawa ubi kayu keluar dan batang dia tadi jangan buang. Kita potong-potong-potong dan kita cocok balik di tempat yang lain. Proses seterusnya adalah kita nak cuci ubi kayu ni. Ubi ni sebenarnya daripada akar pokok ni, tapi dia membengkak untuk menyimpan kanji. Kita bilas dengan air paip. Seterusnya kita nak potong dia bagi mudah untuk kita nak buang kulit dia. Saya pernah dengar orang dulu buat mi tahu dengan kulit dia ni. Cuba komen kat bawah betul ke tidak. Ubi kayu yang telah dibersihkan kita belah dua, mudah sikit untuk kita nak pegang. Kalau besar sangat payah nak sagat. Ini ubi mentega ataupun ubi isi kuning, memang sedap. Kita panaskan kuali, kita masukkan minyak. Minyak gorengan menentukan hasil akhir produk kita. Kalau minyak cantik, kita punya kerepek pun cantik. Letak garam sikit bagi dia ada rasa masin. Kita parut dia. Parut kelapa ini sagat. Kita pakai penyagat ni. Kalau lagi tajam lagi bagus, lagi nipis lagilah sedap. Minyak kena panas. Kalau dia dah start bunyi slow senyap je tu, lepas tu dia dah kekuningan, boleh terus angkat. Terus angkat dan tos. Kalau tak dia hangit. Tak boleh jadi ni sambil nunggu sambil makan ngap. Mana nak penuhnya. Warna ubi mentega ni memang mengancam. Warna kuning keemasan. Kita kena pindah tempat sebanyak hari pun dah rintik dah ni. Jangan mencuba aksi ini di rumah ya. Habis dah. Siapa pula yang makan? Sekarang pula musim hujan. Rasa nak mengunyah je mulut tu. Ini hasil cili kebun kita. Hasil selepas kita nak potong pokok. Siapa nak resipi sambal hijau? Cuba komen dekat bawah. Kita kena buat video lain kot. Tak muat. Jom kita makan. Bismillah. Jadi kita ambil ni lada hijau ni, kita tuang kat atas ni. Like that. Hari pun nak hujan ni guys. Kena cepat. Lepas tu kita gaul. Kita nak makan sendiri kan. Bismillah. Sedap. Ubi kuning ni memang padu, rasa manis je. Siapa nak rasa? Cuba komen kat bawah. Hari nak hujan guys. Jumpa lagi for next video. Bye bye.